Dapat RM50. Masih MUI hot chicken. Bang ayam bang. Ke ayam. Okey bang, saya nak tanya. Sekarang ni kita kat mana? Kita dekat Bazar Ramadan, Bukit Rendak, Sungai Udang. Okey, terendah. So abang buat apa kat sini? Saya buka cucu udang, kuah kacang ada abang dekat Sungai Balang. Abang jual cucu udang guys. So bang saya nak tanya. Yap. Abang kenal ayam Muiz tak? Kenal? Kenal? Kenal. Okey. So kat tangan saya ni ada chicken tenders dengan duit RM10. RM10. So abang pilih yang mana? Chicken tenders ke RM10? RM10 RM10 ni boleh beli 2 katil ayam ni. Chicken tenders pun RM10 juga. RM9 sama sen. RM10 lah. Pilih RM10? Boleh Okey. lah. Tapi sebelum tu nak tengok abang follow kita tak? Muiz hot chicken. Masih ada lah. Tak apa, abang belum follow. Tengok. Tunjuk abang. Abang belum? tu tengok depan. Okey dah. Abang dah follow. Okey lah. Ya, saya dah follow. Mana tu abang follow abang Muiz? Abang Muiz dah. Kalau abang follow abang Muiz saya bagi RM10. Okay, abang follow, Okey. saya bagi chicken tenders lah. Okey, jadi tender pula. So abang dapat duit dengan chicken tender. Tender, terima kasih banyak. Thank you Muiz. Ya. Adik nak RM10 atau chicken tenders? RM10 lah. Nak RM10? Okay, sebelum tu nak tanya, follow Muiz hot chicken tak? Tak ada data lah. Ha? Kat member dia. Nah. Dia juga sama tiga. Sudah So kita nak tanya, abang kalau diberi pilihan chicken tenders dengan duit RM10, abang pilih yang mana? Chicken tenders. Chicken tenders Tapi sebelum tu kita nak tanya, abang pernah makan Muiz chicken tak? Pernah? Pernah? Muiz. Abang follow tak akaun Muiz hot chicken? Pasti je. Cuba tengok. Lalu tengok owner je. Kalau abang follow, kita nak bagi RM50 bang. Ni Abang dah follow. Tengok, tunjuk bang, tunjuk. Oh, abang dah follow. Untuk dapat RM50 tu abang tengok. Abang follow abang Muiz tak akaun saya? Muiz Ada? Abang ni dah follow guys. Itu yang perasan tu sebab selalu tengok konten Muiz. Oh, okey bang. Saya tunaikan janji saya. Abang dapat chicken tenders. Okey. Dengan abang dapat uang RM50. Rezeki lah bulan puasa. Rezeki bang bulan puasa. Dapat RM50. Masih Muiz hot chicken. Muiz tak? Boleh. Tapi dengan syarat, abang dah follow kita kat TikTok tak? Muiz chicken. Kalau tak follow tak apa, abang follow kita akan bagi. Follow je. Tapi bang, abang adalah askar tentera pertama yang sanggup berdepan dengan mikrofon saya. Ya bang. Sebab tadi semua tolak. Ada yang kata tak nak viral. MUIZ hot chicken ya. Ya. Okey. Satu follow saya sekali, abang Muiz. Abang Muiz. ABG MUIZ. Okey. Okey Terima kasih bang. Okey bang. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa bang. Okey bang. Selesai sudah kita